Okey, tertera lubang belum ni lagu mana? Setara mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ada lah. Ada ke? Kita tengok deh. Lubang belum sama mana tu Ada. Okey geng. Assalamualaikum geng. Selamat datang ke Abeles Channel. Okey geng. Hari ni kita nak mancing belut lagi lah. Okey, sekarang ni kita berada di Padan Nete. Padan Nete ni terletak di apa ni, area Bacok lah. Bacok Kelantan. Okey, ni sawah padi ni. Tak lama dah padi ni. Nak boleh ambil dah ni, kuning dah. Pagi ni lah kita nak cari ni. Okey, pagi ni. Sepanjang-panjang pagi ni. Sampai depan tu lah, pagi ni tak panjang sangat pagi ni. Okey geng, insya-Allah geng. Semoga ada rezeki untuk kita hari ni dah. Okey. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video Abeles Channel. Kepada yang baru singgah, jangan lupa geng subscribe geng. Bantu Abeles Channel geng. Semoga kita ada strike yang monster-monster ni geng. Insya-Allah geng, kita akan cuba. Kalau tak ada dalam pagi ni, kita akan usahakan lagi. Kita pergi cari kok depan-depan lah. Kok depan-depan. Okey, jom kita terah. Tapi sini kita ada jumpa lubang dah ni. Ni lubang. Tak tahu nak lubang bukan lubang belut biasa ni. Tak apalah, nanti kita cari dulu dah. Okey. Okey geng. Alhamdulillah. Kita baru jumpa lubang pertama ni. Ni dia. Okey, kita terah dulu. Ni dia dah. Harap dia ada lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dulu. Kalau ada sila makan lu. Itu pun tak gerak ni. Ya kadang-kadang dia duduk lain ni. Kali dia ada pun dia duduk lain. Nanti kita mari terah sekali lagi Pak ni. Sini lubang ni. Okey geng. Kita dah cuba 4-5 lubang sini. Sampai hujung tu dah kita pergi dia. Padat lah geng sini. Tak apa, kita terah cari tempat lain pula. Okey, beres-beres. Kita jumpa di spot yang seterusnya. Lacak. Okey geng. Kita sapa di spot baru dah ni. Ni. First lubang kita jumpa ni. Dalam parit ni, parit besar ni. Parit besar. Ni lubang pertama kita jumpa pun dah ada makan dah ni. Okey, kita pocok dulu. Okey geng. Ni lubang dia ni. Besar lubang dia ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik lah. Kena geng. Kena. Mari. Alhamdulillah. Tengok ni geng. Besar geng. Okey, sedar-sedar. Belut sedar-sedar geng. Alhamdulillah. Okey, strike yang pertama untuk hari ni geng. Sakal jugalah. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, kita cari lagi. Semoga kita ada strike yang lagi besar pada ni dah. Okey, jom. Okey geng. Kita dapat seekor je sini ni. Satu ekor je kita dapat geng. Lubang comel-comel ni. Ada 2-3 lubang tapi tak ada belut geng. Tak apa. Kita pergi cari lagi. Ikut depan-depan tu. Beres. Okey geng. Hari ni kita sambung lagi video kita. Yang hari tu punya kita dapat 1 ekor je geng. 1 ekor je kita dapat geng. Hari ni kita terah tempat lain pula. Okey. Ni panjang juga parit ni. Tapi tak tahulah. Agak-agak ada lah geng. Kita terah dulu. Itu 3 jam kita ngai tu.
Dapat 1 ekor je. 3 jam kita mancing dapat 1 ekor je, geng. Apalah. Kita cuba pula lah hari ni. Semoga ada rezeki lebih lah untuk kita hari ni dah. InsyaAllah geng. Kita try dulu. Okey, tak apa. Kita cari-cari lubang dulu. Kalau ada nanti, okey kita sambung balik. Okey, beres. Comel dak view dak. Okey, geng. Kita ada temu satu lubang ni. Ni lubang dia. Okey, tu lubang dia. Lubang ni agak berpotensi lah. Comel juga lubang ni. Kita try dah. Kita try dulu. Okey, ini lubang dia. Kita masuk ke upek kita. Okey, macam biasa kita guna upek udah, upek kila kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makin lalu, geng. Rupanya dia duduk tunggu upek kita dah tak dia ni. Alhamdulillah. Tengok strike pertama dah. Kita tengok strike perdana kita ni besar mana. Beres. Tengok. Tak boleh lama sangat ni, takut dia telah dalai payah pula nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas geng. Okey, kita bermula dah. Bermula. Okey, ambil. Okey, ambil pula geng. Kali ni kena ni kali ni. Rasanya boleh kira sebab lubang ni lubang boleh kira lah. Macam beluk sedar-sedar. Beluk sedar-sedar geng. Kita tengok dah, sekejap lagi. Warna senyap situ tu. Kau dia lepas pula. Dia lepas pula lah geng. Lagu mana ni? Cik kau tu ni. Kita tukar upek baru lah. Tengok taruh mana. Okey, ni dah. Hubung gitu ya. Saku. Okey, lu. Upek baru dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ambil. Dia ambil. Kalau tak ada sekali ni kita tinggal lah. Kita teragi cari lubang lain pula. Pesi di tengah telai dah tu. Okey, di tengah telai dah tu. Okey, kita tunggu dia tarik dah. Dia tarik sekejap lagi. Kita pun crop. Setok lah dah. Senyap lagu mana beluk ni. Kena kecing dia. Kena kecing kau kita. Agak-agak. Yolah dah ni. Kena main dah kita setara ni. Kena main setara ni. Tinggal lah. Kecil serah ni. Okey geng. Lubang ni makan geng. Lubang ni. Okey. Kita tengok besar mana tu Tapi rasa macam potok besar ni. Cara dia ambil ni cek gitu ya. Tapi tak tahulah. Lubang dia pun tak besar mana. Tak apalah. Tak. Janji strike ya. Kok petirnya strike. Ada desa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan. Wih, boleh kira. Boleh kira. Okey kan ni kan. Dia. Okey. Boleh lah. Buat rasa-rasa. Okey, alhamdulillah. Strike pertama, strike perdana kita untuk hari yang kedua. Beres. Okey geng. Alhamdulillah kan ni. Lubang ni ada makan ni. Besar lubang dia geng. Makan dah tu. Tengah tarik. Alah. Payahlah hantar strike pun. Kita bagi mata dah. Besar. Okey ni. Apa tu?
Ni geng, lubang dia. Besar ni geng. Kok mana ni? Ada dasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rusing takut tak lekat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lah lidah. Okey, sedar-sedar. Okey, beli sedap-sedap setara ni. Besar juga. Alhamdulillah. Okey, strike kedua kita untuk hari yang kedua. Beres-beres. Kita cari lubang lain pula. Alhamdulillah. Okey geng. Lubang ni makin apa ni? Yuk masuk dah. Yuk masuk dah geng. Ayah nak pocok ni. Okey, kita pocok dulu dah. Okey, ni lubang dia. Ni strike yang ketiga lah untuk hari yang kedua ni. Ni pun kalau naik lah. Harga naik lah geng. Susah betul ini nak cari beluk. Ada dah kan ni. Tengah tarik sikit lagi. Ada dah sen. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak kena. Kecek sen ni. Sebab lubang dia kecek ni. Sebelah dia pun ada lubang ni. Sebelah dia ni. Sebelah dia besar lubang sebelah dia ni. Kita try sekali lagi. Kalau tak boleh juga tak ada. Kita try lubang sebelah dia pula. Kita try jirai dia. Okey, kita try ni sekali lagi. Kalau tak, kita try jirai dia pula. Terlalu tak sia lah. Boleh ketuk ni kenyal dah. Boleh ketuk pakai tak sia. Kita try jigai dia pula. Okey geng. Jigai dia ada ni sebelah ni lah. Nampak kodak ni. Kita angkat sikit dah. Okey geng. Ni lubang dia. Jigai sebelah dia ni. Jigai sebelah rumah dia. Rasa pun macam besar ni. Sebab lubang dia boleh kira lubang dia ni. Boleh kira lubang dia ni. Ni. Ada dah ke? Ya, dia lepas. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kena. Betul geng, besar. Ni besar ni. Ni besar geng. Jangan terlepas. Orang nak tengok. Jangan terlepas. Orang nak tengok jangan terlepas. Besar geng. Besar. Alhamdulillah. Saiz. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ini dia geng. Strike ketiga kita untuk hari yang kedua geng. Alhamdulillah. Okey. Sambung lagi. Okey geng. Satu lubang lagi ni. Tengok sahabat-sahabat tengok lubang dia. Berlumut. Berlumut geng. Ni lubang dia ni. Berlumut geng. Yang lamanya lubang ni orang tak kosek ni. Siapa naik lumut. Okey, kita tera lubang berlumut ni lagu mana? Setara mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak ada lah. Takut berlumut saja ya. Kalau ada ni mesti besar ni. Ada kan? Kita tengok deh. Lubang belum besar mana tu Ada. Derek masuk ni geng.
Pendek, tinggal sikit tali ni. Tarik ni. Okey, berhenti dah. Dia tarik sikit-sikit tu. Rasa monster ni. Monster. Okey, dia tarik sikit lagi. Terik tali ni, kita sentak. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Kena kan. Boleh. Boleh kira ni. Jangan terlepas. Terlepas kan. Aduh. Lubang belumut kita terlepas kan. Kita terus sekali lagi. Pokok dia nak makan lagi. Kita terus dalam 5 minit dah. Kalau dia tak makan dalam 5 minit, kita tinggal. Agak-agak dia ambil dah. Saya lah. Skala payah tu nak ambil. Aduh. Rasa macam dia kena sikit saat ni tu. Mungkin ujung-ujung bibir mulut dia kena kot. Makan lu. Okey, makan kau. Okey, makan pula. Alhamdulillah. Yang ambil pula kan. Okey. Alhamdulillah yang ambil pula. Dalam masuk ni tinggal sikit tali ni. Tak apa, yang kedua ni kalau tak boleh juga nak kan. Habis tali setahun ni kan. Nyanyo ni. Habis tali ni. Tinggal sikit lagi tali ni. Tali ni dekat sedepa tali ni. Apa kita nak narik ni. Okey, senyap dah. Kita tarik sikit. Masuk lagi. Tarik dulu. Naiklah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baru kena molek ni Mari. Kita tengok lubang belumut. Besar kalah ni kan. Jangan terlepas. Lubang belumut. Mari. Tak singalah dia ni. Mari saya seluk apa dah. Alhamdulillah. Nak kan? Lubang belumut kan? Patut pun belumut kan? Tengok tu ni kan? Alhamdulillah. Monster. Alhamdulillah. Boleh juga monster seekor kan? Monster lubang belumut. Aduh. Alhamdulillah. Kita tengok atas. Ceklah. Okey ni geng. Alhamdulillah. Monster geng. Monster lubang belumut. Okey. Ni dia. Syukur alhamdulillah. Ada juga monster seekor ni. Strike yang ke-4 kalau tak silap ni. Okey. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Okey geng. Ni lubang ni makan lagi ni. Okey. Ni lubang dia. Tinggi sikit. Okey, ni dah. Lubang dia dah. Tengok molek. Perhatikan dia. Perhatikan tali tu ni. Yang masuk dah tu. Lubang boleh kira besar lubang dia. Boleh kira besar. Tolak naik. Tarik masuk. Dia duk tengok
Kalau dia gok-gok gitu sekali tengah telai tu. Dia tengah kunyah telai. Tak apalah, kita jangan lama sangat. Tapi besar ni ni. Terik tali ni kita settle dah. Kita duduk tak sedap ni, kita duduk sedap ni. Okey. Kedudukan kita dah sedap dah. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kena. Oh, besar pula ni kan. Besar pula ni. Rasa. Jangan lucu. Jangan lucu lu. Okey, jom mari. Alhamdulillah. Ni. Sedap. Saya sedap ni kan. Alhamdulillah. Ni dia. Saya sedap makan. Okey. Okey. Sambung lagi. Okey guys. Strike lagi guys. Ni lubang dia. Tapi kita tarik dah ni. Oh saya kita terakhir daripada awal ni. Sapi serut besar ni. Monster pula ni guys. Monster apa kita tarik seselo. Monster ni guys. Ayat dah. Mari. Allah kan, besarnya monster kan. Kena sikit ya. Kena dagu ya. Allahu akbar. Tengok ni kan. Monster pula kan. Kena dagu ya sikit ya. Jangan masuk. Jangan masuk. Tak atas lalu. Allah akbar. Okey kan. Alhamdulillah. Ni strike kelima kita. Monster pula kan. Tapi kalau beluk sawah saiz ni memang sangat-sangat besar lah ni. Kalau beluk sawah tengok kan. Dia kena dagu je tu. Tekan air tu. Kena dagu tu. Okey. Sayalah sebab kita tak terakhir daripada awal lagi. Tapi tak apa. Alhamdulillah sekurang-kurangnya kita ada strike lah hok besar ni. Okey, kita dah ada 2 ekor dah monster. Okey kan, kita cuba cari lagi. Kita ni dah sambil-sambil balik dah ni. Dalam perjalanan balik ni kita terahlah lubang mana kita jumpa tu. Kita terah kalau ada lah. Okey. Okey, jom. Alhamdulillah. Okey kan. Banyak betul lah belut kat sini. Ni ada makan pula ni. Mungkin orang tak cari lagi ni kat sini ni. Okey, kita tunggu sebentar lagi. Jadi makan dulu. Alhamdulillah. Ni kalau boleh ni strike kelima kalau tak silap ni. Strike kelima kita ni. Ya, tarik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh kira juga ni. Mari. Boleh kira juga ni kan. Nampak pada pelawan ni boleh kira juga ni. Jangan terlepas dulu. Orang nak tengok ni. Okey, belut sedar-sedar. Yang sedang-sedang saja. Okey, telah molek ni. Dah. Alhamdulillah. Okey, saiz sedap ni. Okey. Yo. Sambung lagi. Okey geng. Saya rasa cukup sampai sini saja untuk video kita cari belut hari ni. Sebab kita dah kehabisan masa dah. Okey, insya-Allah geng, kalau ada rezeki lagi kita akan buat lagi video dengan belut geng, ataupun kita buat konten-konten lain lah. Okey. Insya-Allah geng. Dan alhamdulillah rezeki kita hari ni pun boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga banyak. Nanti kita tengok hasil dah. Okey. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni.
Dan support saya lah. Terima kasih banyak. Semoga sahabat-sahabat kita semua sentiasa dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan diberi kesihatan yang baik. Okey guys. Yang mana yang baru singgah tu jangan lupa guys subscribe guys. Bantu Abel channel. Okey. Nanti kita tengok hasil. Okey, kita tengok hasil kita guys. Okey. Okey geng. Alhamdulillah. Inilah hasil kita hari ni. Hasil daripada 3 jam. Adalah lebih kurang 3 jam kita mancing tadi. Daripada pukul 9. Lebih kurang lah. Pukul 9, 10, 11, 12. Ya. Lebih kurang lah. Pukul 9 sampai pukul 12. Okey, kita kira. Tapi kita ada strike yang tak terakam tadi. Ni dia. Ni last strike kita ni. Kita tak rakam pun ni. Kira monster juga ni. Okey, kita kira dah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ekor ni. Hak besar kita ada 3. 1 besar ni. 2 monster, size monster ni. 3 hak paling besar ni. Paling besar ni. Alhamdulillah. Saya ingat aku boleh 5 ekor tadi. Rupa-rupanya 8 ekor juga boleh. 8 ekor juga. Nanti kita timbang. Sekejap lagi nanti kita timbang dah. Kita nak tahu juga berapa kilo ni. Saya rasa ada 2 kilo ada ni. 2 kilo ataupun 2 kilo lebih ni. Kita masih ada 3 ekor lagi ni. Bersama. Seekor lagi. Tu dia. 2.3. Okey, 2 kilo 3 bunga. Alhamdulillah.